Selamat pagi, bersama saya lagi di channel Aben Mel. Hari ini saya nak tunjukkan satu tip yang amat penting guys untuk dikongsikan kita bersama, yaitu punca signal light kereta jenis Proton BBT. Sekiranya signal light ni tak berfungsi, so langkah pertama yang perlu kita pasti cek ataupun kita tukar ialah bahagian relay dia guys. Sekiranya relay ni rosak, berarti signal kita pun tidak berfungsi, boleh mendatangkan masalah dalam perjalanan kita guys. Okey, lepas ni saya akan tunjukkan kedudukan relay tersebut guys. Sebenarnya kebanyakan kita panik bila berlaku masalah macam ni guys, tapi sebenarnya simple saja. Kita cuma perlu tukar relay tersebut dengan relay baru, lepas tu kita masukkan dan signal kita akan berfungsi seperti biasa guys. Okey, teruskan sama video saya. Okey, kereta ni bila saya on, tengok bahagian meter ni tak ada fungsi guys, tak ada respon, tak ada yang berkelip dekat situ. Berarti ni bahagian relay dah kita kena cek dulu. Kedudukan relay dia bahagian bawah sini guys, bawah steering dia. Pertama, skru kabel ni kena buka guys. Dia ada dua, satu bahagian kiri dan kanan. Sebab relay dia bahagian dalam ni guys. Dan sebelah sini ada satu lagi skru sini guys, kena buka. Hari ini saya nak tunjukkan guys salah satu punca signal light Proton. Kalau dia tak berfungsi, boleh cek. Kat sini ada satu relay guys, kat bawah ni. Sebelum tu kabel ni kena buka, dulu, dan boleh tukar dia punya relay ni. Ini relay asal dia guys, yang original dia. Dia ada jenis ni, dia ada 3 pin dan dia punya 12 volt guys. Tengok, relay ni ada dijual di kedai spare part guys, harga lebih kurang dalam 20 lebih saja. Okey, ni saya dah pasang. Lepas ni saya akan test signal ni guys. Okey, sebelum tu on dia punya switch ni dulu. Okey, tengok signal light sudah berfungsi seperti biasa guys, kiri dan kanan. Sebenarnya masalah macam ni simple saja guys, cuma kita perlu alert. So part-part yang kita perlu tahulah bahagian signal ni punca ada dari mana, sama ada kabel ataupun bahagian lain lah. Macam ni tadi berpunca dari relay dah rosak. Sebenarnya simple saja guys, masalah dia relay dia yang rosak. Ini saya gunakan jenis 12 volt. Dia memang 3 pin guys. Yang model ni saya rasa
okey lah, sebab harga pun tak mahal guys. Kalau dekat kedai spare part lebih kurang dalam RM20 saja. Okey. Okey, sekali lagi terima kasih yang telah menonton video ini guys. Semoga memberikan manfaat pada kita semua untuk pemilik kereta Proton. Okey. Sebelum tu jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe di channel Aben Mel. Kita jumpa lagi. Semoga kita sentiasa dimurahkan rezeki. Okey, bye bye.